Kata jangan halang, kerana saya tak tahu ceramah saya tadi ikhlas ke tidak. Saya tak tahu Tuhan pandang ke tidak. Entah yang saya susun kursi ni lebih mulia di sisi Allah. Jadi jangan kacau saya nak buat kebaikan. Ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni, dia ni orang sufi. Dia berceramah tuan-tuan, bukan serupa kita ada fakta, ada data, ada macam-macam statistik. Tak ada. Dia orang sufi ni, dia cerita dia pergi mancingnya. Dia pergi mancing, dia pergi Pekansari, dia pergi ke pasar. Dia cerita tu dalam mengajar-mengajar dia. Tapi anak murid menangis-nangis, insah. Satu hari dia tanya kepada ayah dia, "Ayah, saya heran. Ayah pergi berceramah, cerita pergi mancing, cerita pergi ke pasar, tapi orang menangis-nangis, insah. Saya pergi mengajar masjid, bawa kitab, bawa buku, rujukan macam-macam letak atas meja. Tapi jemaah seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut, pas seorang-seorang keluar tak masuk-masuk dah. Apa bezanya kita ni ayah?" Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jalani? "Awak tak ikhlas. Awak mengajar ke orang, awak nak tunjuk awak alim. Awak nak tunjuk awak ni mengaji tanah harak, nak tunjuk awak tu ustaz sangat. Terpaling ustaz berbanding orang lain. Awak nak tunjuk ke orang mendengar ni lebih bodoh pada awak. Tak boleh begitu," katanya. Kita kena ada keikhlasan. Sebab itu ikhlas ni mustahak. Apa hukum? Kata Imam Al-Iz bin Abdul Salam, amal ibadat kita kepada Allah ni ada 3 pesen. Ada yang pertama tu amal ibadat yang memang disyariatkan untuk dinampakkan.